keluar daripada rumah Azwar. Orang kena halau rumah dia. Beg semua dah masuk. Sebab guys. Ini driver yang Tengok ni. main driver. Macam mana tengok ni. Pakai keras Azwar. Sampai sini je. Ini sampan ke apa ni? Tengok ni tapi aku sampai sini je. Ya Allah kecil kaki. Kita harus semua pakai Crocs. Sebab malas. Aku kalau aku pakai Nak jalan-jalan baru kita orang tukar kasut. So sekarang ni nak gerak dah. Kita jumpa kejap lagi. Bye. Bye. Sama si Aina. So yang tu tempat makan dia. Dalam tu. Tengah tunggu turn untuk beli kat dalam. Aina tengah order. Chocolate cheesecake ni saya tak faham betul. Aku ni kat kerja sekejap Aku datang bila kita boleh saya dapatkan telefon. Ya, ini vlogger sejati. Ni? Apa satu orang kena masuk dalam sikit? Masuk dalam sikit. Masuk dalam sikit. Oh, dia letak macam gitu. Ni lah beg semua. Buka lah, kita dah gambar sikit. Nampak dia dah buat siap-siap lah. Nak stiker ni kau mesti tak nak stiker ni. Cukup tak cukup dia kata. Cukup tak cukup? Cukup tak cukup? Betul-betul kena tunggu di press. Dia nak tak ada muka. Kau tak kek ni 3, 2, 1 ke 2 tadi? Ya weh, dia dah 3-2 dia cakap pasal dia sebab kita. Dia tanya lah ada lagi ke? Oh ada lagi 2 pasal. Nak beli ni lagi 1. Banyak Sebab tu lawan sikit je. Yalah. Alhamdulillah. Wow. Bawah dia ada sekarang. Apa sih kotak ni macam boleh tarik? Buka lah. Besar sama-sama. Ini dia guys. Sat ni ustaz. Banyaknya kamera. Banyaknya kamera. Okay, sekarang ni Sikit biar aku ni. Biar aku untuk kau punya ni. Pressure. Selalu muka orang lain yang kau record, biar aku record kau. Okay. Sekarang ni tengah sesi banyaknya kamera dalam ni. Ini kamera lain. Ini kamera vlog. Buat slow mo. Aku buat vlog dekat lah. Okay. Mantap sah. Okay. Ni kita punya artis. Nanti mesti tangan aku mundur. Dia kan. Hai babe. Dah. Tak ni.
Arah mana tak tahu. Ni nakal sekali yang tuang ni. Tak tahu jadi tak. Mantap Syah betul. Terima kasih betul. Oh guys, sekarang sesi bergambar. Ada tu sebab dia sampai ni tahu sebab. Mana kau duknya ni? Oh guys, jumpa lepas bergambar. Okay, sekarang Nisa and budak ni. mana ada birthday sama? Bila sedih dah. Tanya dah kereta pun dia kena cakap pasal ni. Dah berkenan Nak masukkan. She is crying. Happy birthday Isyawan and happy birthday Aina. Siapa Aina? Ini Aina. Ini dah. Bismillah. Record video. Pisau dia macam nak tusuk orang. Tak sama. Kau dengar tak? Pisau macam nak tusuk orang. Lembut dah ke? Belum. Muncung dulu masuk. Masuk muncung dulu kan? Struggle gitu. Kekerah tu. Tarik tu. Yang aku tolak. Dia punya apa mango ni keras sikit. Masuk muncung dulu kan? Muncung. Tak payah lagi lah. Dulu, tengah muncung dulu. Tekan tengah sini. Aina dah keluar sangat angkat dah dulu, ni. angkat dulu. Angkat pisau tu. Cocok angkat keluarkan terus. Cocok tu kat tengah mana yang tak tu. Macam tu. Cocok muncung dulu. Potong macam tu. Lepas tu tarik, lepas tu cocok lagi. Guna muncung. Sebab bawah tu ada biskut kan? Keras sikit. Dia kena guna tangan orang padu. Ya. Cawan buat. Tapi dah sebab. Weh, aku tolak macam apa ahli majlis. Okay, blank space ni. Ahli majlis. Sang. Dia banyak gila dah minggu ni. Dia letak memang. Wow. No, orang lain pula motor. Jangan takut. Perlu 2 orang untuk motor dia. Perlukan 2 skill. Mau terbalik mah ini memang pro. Kan? Ni sikit lagi harus beli lembu. Ayo. Kacap siang kau ni. Ini dia kacau. Yang ni macam ni Agak-agak bagi 3. Kalau tak ada lah kau punya. Orang tak sama siap juga. Kau kena angle betul cawan. Kau tak boleh agak-agak macam tu. Nanti tak sama. Ni dia macam gini. Sibuk perut ni. Macam mana weh? Ni macam Tu besar-besar tu. Kau sini ni. Nampak ke? Okey. Nice. Yang tengah tu kecil siap. Ya ke? Nampak macam besar. Tengah tu besar. Besar. Tengah yang besar, yang ni yang kecil. Aduh, nak bagi adil ni buat membaris. Kena pakai baris lah. Pakai protector tu kan. Tengok sudut. Okay lah. Kira buai guys. Buai. Tu angkat sikit. Kita hanya mampu menilai. Welcome. Kita tengah melihat bunga. Dah tak estetik dah semua. Makan bergantung pinggan. Makan minyak goreng ke? Sikit macam tu. Dapat sedu. Makan lagi kita ni. Ada apa lagi pernah Ada ancaman daripada tai burung. Kan dah rapat ni, patutnya duduk macam kecil tu je. Dah keluar dah guys. Hi guys. Rhythm of art apa tak? Hari ni ada banyak benda yang terjadi. 3 orang tukar pan baik tapi tukar apa tak bagi tahu. Nanti editor taruh. Ni tunjuk ke sana. Tengok. So kita orang berhabis makan. Rupanya. Ada nampak sembel? Oh tak ada. Tunggu Aina dengan Habib Anto. Dah habis dah sesi bergambar. Bagai jumpa kat Mocha. Oh, sekejap nak. Okay. Nak sesi boleh ke? Aduh. Airdrop. Excuse me. Kereta kita kat sana. Ya Allah. Betul kereta kita kat sana. Kita akan makan tangga tak? Tangga mana? Yang Kesok. Yang apa yang dekat dengan apa nama? Kota Kickers. Pickers apa? Jual apa? Makanan itu breakfast kita esok. Breakfast. Awak ni tak Mocha tu tadi. Ada kamera. Nak bincang benda hal hidup mati ni.
Yang kita gambar kat tangga tak? Tangga apa ni? Ingat tak Ina? Yang tangga tu. Kita nak besok. Tangga apa? Ada satu. Okay guys, bye. Tangga tu kat situ betul tangga. Bye bye. Hi guys. Kita dah sampai dekat destinasi yang seterusnya. Iaitu Museum Seni Kontemporari Poka. Ya. Diorang pun dah sampai. Bocah 3 orang ni pun dah sampai. Tu bocah pertama dah keluar. Siapa kena tarik burung angkat tangan? Senyap. Dah sampai dah. Tak ramai orang guys. Ya tu. Ini tulis yang datang sini. Oh, cak sini aku. Cak sini ya Allah. Tengok dia punya pagar cantik. Okay. Semula. Hi and welcome back to. Tengok cewa lagi. Ni Wow. Kutub Kana dia punya Royal Library. Kutub Kana tu library dalam bahasa baku. Apa tu ni kot? Royal punya apa slang? Oh, Kutub Kana. Dia panggil library, dia panggil Kutub Kana. Oh. Sini adalah museum seni kontemporari. Cantik. Dekat Kuantan, daripada Menara Kuantan ni pun ada. Ni kat sini Menara Kuantan. Dekat je. Dengan Kula Kek tadi pun dekat je. Betul-betul. Oh guys. Nantikan, okay? Guys. Kita baru pas. Jadi amal kan. Boleh ambil gambar? Tak boleh tadi. Oh ya. Tapi I don't know. Okay lah. Bye. Butuh kafe sikit. Hi guys. Sekarang kita kat dalam museum tu. Kita orang tak boleh buat bising sebabnya kat sini kena senyap. Tapi banyak tempat yang boleh ambil gambar. Tadi kat bawah sana tu macam ada mural yang besar-besar. Cantik lah. Lepas kat sini ada gitar. Lepas tu kat bawah. Bawah tu tak ada apa. Sekejap sekarang ni diorang tu mesti ambil gambar tengok tu. Ada Zola. Ada Azola. Azola nak bergambar. Dia macam museum banyak. Kita baru pergi satu lah yang ni, tempat ni. So dia ada banyak lagi. Nampak ni. Ni. Sekejap kita pusing. Ni. Ada budak kan. So kat luar tu ada banyak bilik museum. Cantik lah, tempatnya ambil gambar memang. Cantik. Aina tolong ambil gambar dia. Ni nak terti lah macam mana. Jangan nangis. Jangan nangis. Scary. Oh guys, macam itulah. museum tu. Guys, tu dia tengok tu guys. Yang tu dia bersindak ke? Tak banyak-banyak. Alah. Sebab ni keris ni. Oh. Dia struggle nak cari angle untuk budak ni. Apa lengan aku besar. Inilah kepala mak macam gini. Faham kau tak nak pergi. Apa yang ni? Kau tengok apa? Tengok senduk ni. Seni orang dulu-dulu Even dia nak buat senduk biasa pun tetap berseni. Macam ada lukisan macam ni ukiran. Rupa-rupanya ni semua ni kena mengena dengan orang putih punya dulu. Ada salad, ada cheese punya. Tengok kat TikTok ada satu macam ni. Ada satu dinding yang penuh dengan lukisan cantik dulu tu. Besar gila ada orang. Ni apa dia? Wow. Pintar lagi. Ready? Eh.
Singapura. Apa yang ni? Ni dataran Kuantan ni kat depan masjid tu. Ha? Orang selalu kalau bulan puasa kan, dia iftar kat sini memang terlampau padat. Memang tika tu memang sebelah-sebelah macam tu je. Oh, macam kat dataran Putrajaya. Tapi ini dataran Kuantan. Dia comel gila. Dia cantik tengok. Aina tengah ambil gambar. Oh, Dia dah pakai pengantin. Nanti malam ni dia sikit comelnya. sebab berat sangat. Gandik ke apa? Ha, ganti je. So ni guys, kita dah masuk ni Mocha Museum dengan ambil gambar kat depan tu. Tapi ni tak boleh masuk rasanya. So sekarang kita nak pergi mana guys? Pasta. Kau akan menyesal yang betul. Kau menyesal tidak betul. Lepas tu jadi Bastang. Bastang apa? Bastang. Bastang tu apa Dah. Let's go. Kita check in. Nah, back. Welcome. Bye guys. Jumpa di bilik kata kau teki. Kau asam. Aku pegangkan mic dia. Kau tunggu. Masuk ke teki. Oh yo. Hi guys. Cantiklah video dia. Kita nak pergi mana? Di Selera Patah Timur. Di Selera Patah. Di Selera Patah nak makan. Weh, mana weh? Dah praktis ya. Nak makan celok tepung. Dengan bekal Mak Azwar bagi. Lagi benda? Dah baik. Dah masuk kawasan kampung dah ni. Pantai apa tadi? Kempadang. Pantai Kempadang. Ui, angin kuat weh. Harus kuat. Patutlah sedap dia main layang weh. Tengok ombak kuat. Ombak tinggi. Bahaya. Air laut keruh tu. Kau ada parking lah. Macam mana kita tu boleh masuk atas? Dia ni ada apa? Pasir tebal dia. Weh, tengok weh, ombak tinggi gila. Ya, lepas tu warna tak jenis tu. Takutnya. Kita kena pergi redang kita tu. I'm so scared. Ombak macam ni kalau ada orang mandi lagi memang gila. Ha? Kan, tapi tak ada kosong pula. Duduk dekat macam air macam. Kita punya pada. Ya. Final eh. Tada! Tina ada kawan baru. Si putih dia pregnant. Pregnant. Ombak sangat besar. Weh, sianya. Alamak, boleh Jadi jangan main dia, okey? Nanti masuk makanan. Dia kena kosong ada. Nai nak tanya. Tapi pancai. Tapi lagi kita ambil. Tengok ni. Dia adalah kita orang punya tak tahu lah nak cakap lunch ke dinner ke. Lana. Dinner. Ada Zola. Petang ni semua macam penat sikit sebab tadi kita dah check in. Lepas tu bila dah baring, dah selimut, memang malas. Gemuk-gemuk banget tidur. Azola, yang ni sedih kau. Sebab air kelapa je tumpah atas dia punya kain. Kalau abang tu bangun. Yalah dia lah nak. Kita pergi cepat-cepat. Nanti kita jumpa. Kita ada order sotong. Kat ni apa kita orang order? Ikan, kopok lekor, baby crab dengan cendawan, air kelapa 3 biji. Air kelapa 3 biji. Lepas tu kita order sotong 2 ekor RM40. Untuk dia boleh bakar, boleh celup tepung. Taklah. Dia baru datang juga tu. Aina di sini pun nak ambil tempat abang tu. Abang tu kat pondok tu tak nampak. Kucing lah mak. Ai. Kau jangan bijak ekor dia. Ekor dia letak kat aku. Dia beli kat pasir. Ya. Tadi aku nampak dah. Cakap kita tak payah. Guys, kita jumpa waktu sotong. Update kita orang dah tukar tempat guys. Daripada situ dapat meja. Oh, itu. Sekejap ni aku. Kejap ini anak. Okay guys.
Cakap guys. Kita kat mana? Dah bagi tahu dah kita kat mana? Belum. Kita dekat di selera pantai, dekat tepi pantai Kemadang. Kemandang Belum macam. aku ni sah. Nanti editor boleh letak love kat situ. Okay, ni makanlah. Ni ada sotong, baby crab cendawan, kepala dengan ikan tu bagi Zola dekat atas pinggan. Letak atas pinggan Zola ikan tu. Sekejap, aku nak straight dulu. Straight lah, tak apa-apa. Ni nak. Tak apalah, kejap. Inilah guys, behind the scene semua benda, gambar-gambar. Sikit lagi terbalik meja ni. Oh guys, makan dulu. Bye. Siapa nak bye-bye? Nak street je. Bye-bye. Bye. Oh guys, kita orang dah habis makan. Godzilla tu di selera pantai. Kita makan kat sini. Godzilla. Patah. Aku ingat terus. Ada dalam vlog ini salah faham Kita nak balik dah. Tapi kita orang tak balik lagi. tak balik lagi. Sebab nanti balik terus mandi, solat jamak terus. Lepas tu terus rehat. dia cakap sendiri pasal dia. Aku macam tadi. Sebab kat belakang Aina. Maghrib ni. rendah. Kesian baca dia. Mana? Rendah ke rendah? Kedai rendah. Rendah. Rendah lah rendah. Kedai rendah. Rendah. Pantai Sebut dia. Orang Kelantan, Kempah. orang Pahang, rendah. Faham punya dialek dia macam campur-campur. Macam dia ada lain-lain sikit lah kot. Sorry sikit. Oh, ada kamera belah sana. Bukan Kamera dia Ada menegak. 4 ekor kucing, 5 ekor kucing saja kat situ. Nampak ke? Sebab ada ikan yang cukup. Ini layan. Lepas tu kau nak naik mana sudah ni? Aku naik Claudia? Okay. Baik guys, kita nak pergi apa? Flea market kita nak kat market Kuantan ni. Dah dapat tu, cepat dapat tu. Ada orang, ada kereta nak lintas. Oi, mana Jumpa dia? dekat flea market, bye. Kenapa? Pak Syarah bangun. Dia tengok saya betul. Astagfirullah. Aku lagi dah keluar. Dia orang dia orang masuk tandas lelaki guys kat Petronas. Ada orang nak masuk. Kena paksa ni akak tu kata, masuk je tu lelaki, selamat, tak ada orang dia kata. Oh. Seorang kat luar, seorang ni lah, seorang lelaki lah, seorang masuk dia cakap macam tu. Yang tu pengunjung juga. Pengunjung juga sebab perempuan tu beratur Oh. Lepas tu macam diorang tu encourage lah mana-mana ni kan. Sebab ini dah tak tahan sangat, dia kata, okey lah, apa je nama tu masuk video. Hai guys, sekarang kita orang nak pergi street art Kuantan. Tengoklah ada apa. Bye. Bye. Bye-bye. Siapa tu? Tolak siapa yang berlari? Ada basuh betul. Ni boleh bawa balik ni. Ya, selfie lah, selfie. Tengok tu. Ada ramai-ramai. Berevolusi ramai-ramai. Siapa boleh? Banyaknya kamera. Kau buat. Bawa bunyi. Ni buat video. Okey dah. Ada orang jadi rama-rama. Jadi ramai-ramai. Berevolusi jadi ramai-ramai. Banyaknya kamera. Wow. Ini adalah wujud ini guys.
Okay, jom masuk. Masuk. Kita ada 2 bilik sebenarnya. We connecting. Ada water dispenser lah. Assalamualaikum. Saya takkan tunjuk betul lah. Saya lah wis slipper tu tak ada depan. Dia cakap masuk je bagi semua. Oh ya ke? Ni lah bilik kami guys. Tapi nampak dinding Bilik dia connecting room dengan lagi satu bilik kat sini. Kita pakai baju set tu. Ya. Buka lampu. Box. Ada kad. Kat sebilik ni. Hai. Sekejap makanan ni semua. Okay, bye. Jumpa kejap lagi. Hai. Nak situ. Okay, hello. Hai. Okay. Kita dah sampai dalam bilik. Kita dah sampai dalam bilik. Tak boleh buat apa sebab aku memang masuk. Kat lah, kat. Nanti aku kat lah. Aku nak kat ni. Kita distract aku. Selebel. Tapi bilik ni mesti dengar kalau kita bising sebenarnya. Bilik, kita orang dapat bilik. Bilik ni 2 katil. Tak. 2 katil queen. Tengok budak tu. Asyik tengok TV aja kerja. Ni TV. Wih, membaca tak mau boleh tidur. Lepas tu dia connecting room. Kat bilik lagi satu untuk 2 orang. Macam tu. So total queen single untuk 6 orang. Okay, so tu je untuk hari ini day 2. Perakhiran day tu. Yeah. Hari kita orang dah berakhir. Nak makan pengat durian. Nak pisang Mak Azwar. Mama Zola dengan makanan makanan we bought at Flea Market. Ada ayam gunting, sotong gunting. Dan air saya beli air mangga. Dia tak beli. Dia tak beli. Itu air yang kita orang punya. Air mangga is mine. Lepas tu kita akan air baju jumpa besok. Bye. Nina. Ya. Bapak lagi. Dia air. Salam. Macam mana kau buat dari tak YouTube Kids babe? Tak adalah aku stay sign out je. So babe, bye. Bye. Sign out je.